Happy birthday to you. Happy birthday. Kita pergi weekend staycation sempena birthday Apip. Apip, happy birthday Apip. Meriah. Satu kampung bawa. Kita book 3 bilik sebab kita ramai orang, kita angkut semua orang. So ni bilik pertama, ni bilik kedua, ni main room kita lah dekat sana. So yang ini untuk 2 orang tapi dia ada living room. Marriott Executive ni best sebab dia boleh masak-masak sekali. Macam-macam. Ada living room. Ya. Yeah. Api bilik sana lah. Dengan satu bilik sini. Cantik kan? Yang penting kau tak bathtub dia. View KL. Macam ni lah aku baru sampai. Macam selekeh-selekeh kan. Sebab macam rumah dekat je. Ni mama. She bawa laptop kerja. She nak buat kerja. Kita tim merun. Duduk yang mana? Comel untuk Apip. Buka-buka pula kau. Lapar. Lapar. Okay, kita pergi makan. Tunjuk perut lapar. Okay, ni satu lagi iaitu studio. Studio ni dia kecil je. Tapi still boleh masak-masak. Ada piuk nasi lah berdua. Aku tidur sini kot. Sebab seorang-seorang je. Kan? Besar weh. Bagi kita welcome gift. Ada kat happy birthday lah. Comel kau main Marriott wish Hafif happy birthday. Thank you. Ni dia view KL. Wow. Ada orang belum apa-apa dah gayat. Janganlah. Bodoh gayat. Macam ada isteri je. Cantik lah. Nampak satu KLCC je. KLCC dah single. Tu dah lapar ke? Buat pula lah lapot. Itu ombak ni lah taman KLCC. Wah. Afif mana Afif? Afif mana? Lah hilang dah Afif. Ini hangat. Dah berdengit dah. Lagi sejam lagi. Kita punya main room. Main room dia besar lah. So kalau untuk family yang ramai-ramai boleh lah book terus. Ni memang boleh masak-masak tau. So ni living room and ada 2 bilik. Ni bilik pertama. Ni bilik kau dengan Mira Ya. Besar. So depan toilet. And ini main room dia. Tada! Ni lah untuk birthday. Woohoo! Woohoo! Ni untuk Apip. Yeay! Dia suka. Ambil belon. Apip duduk ambil gambar Apip. Duduk sini dulu ambil gambar. Alalai. Ya, ambil gambar le. Pergi letak sana. Nak ambil gambar pun susah apa? Ya. Pergi sana. Tok gambar dia. Comel kan? Ya Allah. Alah comel. Ini strawberry. Tak nak aku? Ya kau. Sedap. Ni kek untuk Apip Apip. Macam tak ya? Apip, sini. Sedap. Masa tadi. Ya, dapat pun Mama seorang je. Mira kata model atas depan. Bodoh Mira. Masamnya. Sama lah Patrick. Sorry sejak ah. Kan? Ui. Siapa pula buka kasut sampai dalam rumah ni? Mama dah apa ni? Aduh. Si pun. Agak-agak. Nak ambil gambar dengan Apip sebab dia tagkan penyanyi birthday. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Afif. Happy birthday to you. Potong kek, potong. Potong kek, potong. Potong, cepat. Potong.
Stories penuh. Mana? Nipu kau. Rasa dia mana? Tarik rambut dia, nak tarik rambut dia. Tapi dah lari dah. Ambil gambar Nisa dulu cepat. Ambil gambar Nisa duduk balik. Lepas tu pergi sana. Kita pergi makan kat bawah. Ibu dengan sofa ni. Apik sana sikit duduk. Duduk sana sikit. Dia tak layan. Jom kita pergi turun makan. Mana kat hotel tadi? Kat aku Ni tak penyabar dah ni Siapa tu? Kau punya dah bodoh slipper kau. Tak. Ada. Tu slipper siapa? Asal aku pula tak? Tak. Nisa yang buat lah. Berjuri. Kolam dia besar nampak. Sampai dalam sana pun ada kolam. So kita nak pergi makan dekat dia punya bistro lah. Tengah betul table baru dia buat. Tak sabar. Thank you. Masuk lagi. Masuk. Macam faham je. Afi faham ke? Dia tahu lah, dia tambah. Afi nak apa? Api nak makan apa? Tengok. Main. Baik. Nak makan. Kita ada makan apa? Lapar masing-masing ke buluk. Ke ni? Oh ni adalah. Kau ni tak dapat makanan takut pula aku. Afi ngantuk sih. Kau makan habis tidur dah. Suap merah. Fruity splash. Order air kids. Alah comel tau. Comel. Sampai nak menangis tau. Minum merah. Sedap ke? Afi tak menarik lah korang ni. Afi. Ni bukan dunia dia weh. Orang punya ni sedap. Apa nama? Fettuccine goreng mamak. Yes. Wow, fancy lah. Kita nasi goreng. Dia nasi goreng wok dan singgang. Dia kata singgang sini sedap. So mama punya ni sedap. Ni goreng fettuccine mamak. Dia punya burger. Oh. Lap. Amin. Nah. Singgang dia. Kita makan nasi. Afi ni kerupuk tak? Aku tak nak kerupuk ni. Kenapa? Apa? Dia punya. Oh ni paling lapar ni Apik lah. Comot lah. Pandai. Kena fettuccine je. Kau nak cari dengan mama dalam mama tu. Dia makan habis. Mama sing untuk dia je. Comot yang. Piring you dulu. Lempeng kelapa. Boleh ambil lah piring air. Nah, pik. Lempeng kelapa dia. Nah. Apa ni? Ya Allah, comotnya yang tu. Dah kenyang. Dah kenyang nak baring. Apa? Apa dia tunjuk tu? Aku rasa dia lapar. Yang ni macam orang budak ni. Tapi dah ada gajah. Ni tengok ada orang nak jual. Jual apa? Putih ais. Bukan, muka. Oh, boleh lah. Nisa kau tak sampai. Mira, cuba muka. Buat apa? Apa dah? Korang ni je nak apa? Tak betul lah. Salah je. Oh, kau buat macam tu. Kalau macam tu sampailah. Kau ni kenapa nak tengah batal ni? Tak faham. Nisa.
Betul-betul lebih mata je. Ninja Rabun. Yang Namira bodoh kan. Cik okey, cik. Cik okey, cik. Allah, jadi kerja ni orang ni. Tengok aku. Tak betul lah. Alah, tapi tak tahu bunga pula. Ambil usik-usik. So hari-hari dah tukar. Kenapa? Apa? Rumah lah. Ni besar ya sampai sana nampak. Boleh mandi sini. Sini pun ada. Tapi yang ni kids punya lah. Tu yang banyak kerusi-kerusi. Gitu. Very lawa. So kita pergi tempat sana ada kids punya playground. Dekat sana ada gym. Alah dengan dia dah buka tangan. Nampak tamat tu hilang dah. Apa? Tapi tak muat lah, babe. Tak boleh masuk lah. Ni luar. Nak turun gelosor pula. Gelosor yang seceot ni lah. Cepat, babe, cepat. Dah. Jalan situ ha. Lah. Alah. Babe ha. Turun. Pukul. Buka Aidil. Lari ha. Yo, ni dia. Tada! Wah, Afif ha. Jangan panjat. Tengok je. Wah, Afif berani ah. Okay, sekarang pukul 7 petang. And diorang nak mandi kolam pula. Okey lah. Jom mandi kolam apa? Ada keadaan mandi kolam pula Yang ni pula study, terpaling study. Dia ada exam. Exam apa Mira? Sasi? Oh, rahsia. Dia kencing kan? Fry boleh ke? Boleh ke? Go mai. Bontot naik dulu ah. Aku bau sate. So sekarang kita dah habis mandi kolam. So aku nak blur rambut. Dyson Airstreak ni best sebab dia memang blur rambut kau tapi jenis lurus. So kau just tolak je buat macam ni. So basically dia angin. Nampak tu ha. Apa? Langsung satu. Panjang si rambut aku nak kena trim lah. Jom kita pergi makan. Sebab malam ni kita orang order makanan. Lepas tu kita orang makan dekat dalam bilik je, senang. So malam sekarang kita orang pergi tengok movie. Tapi tak semua ikut lah. Mama dengan Amira. Mana kat hotel aku Mama dengan Amira je yang pergi tengok cerita Michael Jackson. Sebab yang lain tak minat. So kita orang nak tengok lah. Mana Saidin tak angkat call ni? Tadi dia ketuk bilik aku. Angkat ID gila ni di bilik dia jap. ID bilik tu daripada depan je. Me being annoying brother. Makan ah? Makan. Ya gila. Ya. Orang dah panggil. Sebab mana dia Aidil? Di mana? Oh patutlah makan. Dah tengok hantu kat 5 pula. Takkan dah tengok Rizal ke? Mira takut bodoh je. Tomorrow. Morning. Sekarang pukul 9 kita lagi breakfast. Apa? Drama. Apik, nak pergi mana Apik? Jom pergi makan jom. Apa? Allah, excited. Ni breakfast dia kat sini. Ada macam-macam lah. Ada roti canai. Kita love.
Aku buatkan air roti sardin. Habib, makan Habib. Apa hasil-hasil ni? Makan dengan api. Diam. Kau ni jerit lah. Apa ni keluar-keluarkan ni? Buka lung pula. Nak check out lah. Bangun lah. Kau tak apa? Ibu untuk YouTube kau mana kau untuk YouTube apa? Apa? Ai bola langsir. Balik mama pula. Bangun. Bangun. Apa nak duduk rumah tengah KL ke? Apa nak duduk rumah tengah KL ke? Tinggi weh. Nampak? Ni daripada tingkat 21. Kat sisi dapat sebelah aja. Sebelah lagi dia dah bercerai. So dia tengah ngunyah Kenapa kan? Apa? Kenapa? Belah sini pula. Apa tu? Kereta? Tak. Yang ni. Mama lagi kejar pula. Ya, dia balik mama dulu. Pergilah balik mama pergi. Kita nak check out. Ya Allah, lari pula pengepak. Buka pintu untuk akak, cepat. Cepat, buka pintu untuk akak. Alah. Kita nak pergi makan. Afiq nak pergi makan mana? Afiq nak makan mana? Fikir. Afiq nak makan apa? Terfikir. Kita pergi makan dulu baru balik rumah tau. Sekarang ni kita jalan-jalan di KL makan. Afiq kan? Bawa kafe mama selalu makan. Yang itu mama apa? Selalu ni second time. Oh ya ke? Ingat mama selalu. Kita buat di liku. Ada kedai buku lah. Mana pintu masuk dia mah? Push lah ni gila besar-besar ni. La ilah. Masuk. Assalamualaikum. Makan. Lemon tea non coffee. Ni lemon tea. Cantik kedai liku-liku ni. Makan. Habib, kau makan habiskan Idea apa Aidin? Ada punya nasi lemak. Kelas. Mama kata favourite dia lasagna. Yes. Sedap. Kat sini sedap. Okay, makan. Yang menarik, yang happy adik dia Hafiz dia. Itu menggalakkan orang berbelanja. Diorang mengaku dekat pun. Style gila. Thanks to mama lah sebab she jumpa tempat ni. Tak macam mana she jumpa. Ini dah bersila pula ni lah. So basically ni ada hotel and bawah ni cafe. Ni macam bar lah malam-malam kan. So boleh mandi-mandi. Ada atas semua boleh chill-chill juga. Style lo gila. Cantik kan style kan? Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.